Cik, nombor badan. Nombor badan. Cik, kamera buka. Kamera on. Kamera on. Mana on? Okay. Nombor badan. Okey, dia cakap aku menghalang jalan, okey? Ha. Tak boleh parking. Di laporan berkembang kita akan hantar kepada Sebelah mana? nombor pendaftaran 1 Juli 4076. Nombor sini. Cik Alin minta nombor badan. Cepatlah minta nombor badan. Roger, jadi kita repeat nombor sini sama dulu. Delta Victor 476 946. Jadi untuk makluman dia buat rakaman video tu. Ya. Okey. Nombor badan. Nombor badan kau aku punya. Nombor badan. Nombor badan kau aku punya bos. Kejap. Kau je bos sekarang halnya. Aku dah lock sana, nanti pergi sana. Bukan, itu bukan masalah, nombor badan. Nombor badan, nombor badan. Tengah buat kerja sekarang. Nombor badan. Nombor badan. Apa-apa pergi sana. Nombor badan. Nombor badan. Nombor badan, Cik. Cik. Cik Halil, nombor badan. Kenapa tak bayar? Provo. Dia cakap aku provo. Aku menghalang jalan ke? Memanglah itu hak aku. Itu hak dia. Ha. Kita buat kerja. Hak aku minta nombor badan kau mana? Ingat kau pakai seragam macam ni aku takut Ini ke? kerja aku. Ayo, kau dah buat tu, nampak tu. Ini hak aku untuk bercakap dengan kau. Kau nak minta nombor badan, ikut floor. Aku minta floor lah ni. Pergi ke pejabat. Kau minta IC aku bagi tak? Pergi pejabat. IC kau memang bagi kau pergi kerja sama. Hak aku kau pergi ofis minta sana. Bukan sini. Hak nombor badan tu hak pada diri kau. Semua kau nak record, kau record. Hak kau record semua. Okey? Hak aku buat kerja. Kau kena respect satu benda. Kau tengah bekerja. Oh, Itu okey. kerja. Okey? Okey. Dalam kedai kau punya, luar aku punya buat kerja. Kau jangan salahkan polis. Oh. Oh, okey. Okey, teruskan. Okey, baik. Aku tak nak dengar kau punya bebel. Cepat sikit. Kerja aku dah selesai keluarkan saman. Dah. Habis dah. Nombor badan tak nak bagi dua-dua eh? Pergi ke. Dua-dua tak nak bagi eh? Cakap. Pergi je pejabat apa. Nak bagi ke tak nak? Memang takkan bagi. That's all. Thank you. Kalau ada masalah peribadi bagi tahu. Buka baju bagi tahu. Tak nak jadi bukan peribadi kerja. Okey. Okey? Minta dah masalah. Aku pun tak kenal kau. tak kenal aku. Kau dah sebut nama tempat kerja lama aku, kau tak kenal aku. Apa masalah? Aku tak tahu kau kerja mana. Kau. Tadi dia cakap apa? Mula-mula? Aku tanya betul tak betul? Kau cakap apa betul? Betul tak betul pula. Masalah peribadi jangan bawa tempat kerja. Apa masalah Faham? Peribadi. Ini kerja aku. Peribadi apa? Oh. Kau masuk Kau kerja dah sebut outlet lama aku Taman Ihsan. Lepas tu kau cakap aku kerja. Dia muka kau tak lah. Aku confirm lah. Dah lah, masalah peribadi aku malas nak layan dengan kau. Kau faham tak? Kau ingat dengan kau, aku takut ke? Aku tak minta kau takut aku pun. Kau respect baju aku. Kenapa aku nak respect kau? Aku buat kerja.